Aku sokong gila kalau pengharaman vape sebenarnya. Penyalahgunaan dadah memang betul bermula dengan vape. Korang tengoklah budak paling awal yang dicatat Form 1 ku vape. Ni bukan vape biasa-biasa ni. Dia pun campur magic mushroom. And kalau korang scroll video lama-lama aku pasal vape, 3 tahun aku buat awareness pasal magic mushroom. And time tu aku ingat, oh dia pun guna magic mushroom yang betul ikut rasanya. Inilah rupa magic mushroom, psilocybin mushroom kita panggil. Mushroom ni dia ada hallucinogen. Dia boleh menyebabkan hampa khayal, hampa nampak benda. Hallucination. Psilocybin ni kalau korang sedut, psilocybin tu akan flow masuk dalam paru-paru sampai ke bronchial. Dekat bronchial ada alveolus, dekat sini banyak gila salur darah. And dekat sini psilocybin akan masuk ke dalam. Psilocybin tadi akan ditukar oleh badan menjadi psilocin. Yang ni pun sejenis dadah psychedelic. Maksudnya dia akan menyebabkan alterations dekat otak korang sampai korang hilang pertimbangan, halusinasi semua tu lah. And psilocin tu flow sampai ke otak, dekat brain korang. Dekat brain, psilocin tadi akan aktifkan pintu-pintu serotonin. Korang tahu kan hormon serotonin? Serotonin tu menyebabkan hormon yang seronok, tidur senang, stable mood. Tapi psilocin tu, dia akan override serotonin dan akan menyebabkan korang terlalu banyak sangat serotonin mengakibatkan halusinasi. Yang tu aku kata kesan buruk kalau magic mushroom yang betul. Tapi korang bayangkan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dia buat 50 kajian melibatkan penagih dadah kepada magic mushroom ni. Hang tahu tak? Nama je magic mushroom. Padahal bukan magic mushroom pun. Dia pun guna dadah sintetik yang lain. Lagi teruk korang dengan side effects. Yang psilocybin yang natural pun dah terukkan kepala otak. Try bayangkan ni dadah yang di-create dalam makmal, dijadikan sebagai barang ketagih. And paling sedih, dia pun letak dekat vape. Rokok yang teruk tu pun tak pernah lagi ada bahan-bahan dadah sintetik. Ni vape, memang patut pun korang ambil tindakan, haramkan penjualan. Baik korang jual nasi lemak ke, kodok ke, ada rezeki manfaat untuk kami-kami ni. Terang-terang vape rosakkan paru-paru. Hang tengok ni, nampak hitam-hitam ni? Dia kompres paru-paru. Macam mana paru-paru nak kembang? Pneumothorax. Paru-paru kena tebuk. Bukan aku tak pernah terangkan macam mana vape menyebabkan paru-paru korang kena tebuk oleh doktor. Video ni. Adik ni. Muda lagi. Paru-paru dia dah kena tebuk. Chest tube kita panggil. Kalau tak tebuk, hang tak boleh bernafas. Sakit dada. Batuk. Oksigen dalam darah drop. Hang boleh meninggal. Ni aku nak bagi tahan antara bahan-bahan yang ada dalam vape yang 100% boleh matikan hang, rosakkan paru-paru. Hang dengar propylene glycol. Apa dia buat dekat paru-paru hang sedut, propylene glycol ni akan, korang tahu tak, trakea korang ni ada otot smooth muscle. Dia akan irritate smooth muscle tu, akan menyebabkan sempit. Sebab itulah kadang-kadang kalau hang ni vape yang tegar, hang akan rasa sometimes tu sesak napas. Kalau hang ada asma, lagi teruk. Yang kedua, vegetable glycerin. Vegetable glycerin ni, bila hang bakar vape ni untuk jadikan asap ataupun vapor, dia kena ada heat. Heat ni akan tukar vegetable glycerin kepada formaldehyde. Formaldehyde weh, karsinogenik. Terang-terang boleh menyebabkan kanser paru-paru. Tak percaya? Boleh baca artikel belakang ni. Bahan seterusnya, kadang-kadang dalam vape ada nikotin. Teruknya nikotin ni, dah banyak kali dah aku bagi tahu. Kesan nikotin pada salur darah, dia akan kerahkan salur darah, sempitkan salur darah. Tu yang jadi darah tinggi, meningkatkan risiko serangan jantung, salur darah tersumbat, sel jantung mati, hang pun kena heart attack, hang pun mati. Bahan yang lain, vitamin E acetate. Hak ni minyak tau. Apa dia buat dekat paru-paru? Dia akan rosakkan korang punya alveolus. Alveolus ni dah tempat hujung-hujung menjadi tempat penukaran gas. Macam inilah bentuk alveolus korang, macam buah anggur. Biji-biji ni tempat penukaran oksigen dan karbon dioksida. Apa yang vitamin C acetate buat? Dia pecahkan binatang ni. So kalau ni pecah, macam mana hang nak dapat oksigen? Banyak lagi bahan yang dikenal pasti dekat vape. Ketain, gas, heavy metal, tak stylo pun vape. Berbaloi kan hang isap vape dan hang dapat komplikasi macam aku sebut tadi? Kalau hang nak rasa style buat asap macam ni, pergi hampir Bukit Genting Highland, malam-malam hang pergi embui asap dekat situ. Lagi bagus, modal pun tak pakai. Free of charge. Yang mati mengejut sebab vape pun ada. Yang ni kes baru ni. Kawan-kawan, daripada hang isap vape, buang duit macam-macam, ketagih ke atas, dapat health complication, baik hang sedut ni, is necessary. Approved by KKM, ada nama mal. Dalam ni cuma ada extract essential oil. Daripada apa? Daripada grapefruit, peppermint, clove. Yang mana semua ni tinggi dengan antioksidan, elok untuk sistem paru-paru kita.
And some study mengatakan cengkeh ni ada sifat antibakteria dengan anti-inflammation ke radangan. Barang elok, tengok jual 30,000 weh. Tapi cara dia hisap bukan dekat mulut, tapi dekat hidung. Kan mudah? Sejuk dalam hidung aku.